PGTA bukan jaminan. Kajian baru tunjuk genetik embrio boleh berubah selepas ujian dibuat. Dalam IVF, ramai doktor cadangkan PGTA. PGTA bermaksud kita ambil beberapa sel dari embrio pada hari ke-5 atau ke-6 dan periksa kromosomnya. Tujuannya ialah memilih embrio yang terbaik dan mengurangkan risiko keguguran. Tetapi kajian terbaru tahun 2025 guna teknik live imaging, iaitu merakam embrio secara terus semasa ia membahagi. Kajian ini dapati embrio boleh membangunkan masalah genetik baru selepas biopsi PGTA. Ini bermaksud keputusan PGTA hanyalah gambar pada satu masa, bukan masa depan embrio. PGTA juga hanya ambil beberapa sel. Kadang-kadang sel yang diambil tidak mewakili seluruh embrio. Sebab itu ada keputusan mozaik dan ramai wanita hamil dengan embrio mozaik. Sebelum buat PGTA, tanya doktor 3 soalan ini. 1. Adakah saya betul-betul perlukan PGTA? 2. Apa plan jika keputusan mozaik? 3. Adakah keputusan ini akan ubah rawatan saya? Ingat, PGTA ialah alat bantu keputusan, bukan jaminan embrio sempurna.